Apa kegunaan M1 dengan M2 ni? Ramai tak tahu apa kegunaan dia. Biasa kita akan tengok dekat pendua Ativa, Myvi. Untuk Myvi dia akan tulis MEM, M-E-M. Untuk Ativa dia akan tulis M1, M2. So tapi tak tahu apa kegunaan dia. So kalau M1, M2 ni maksudnya dia memory 1, memory 2. Okey, yang ni untuk kita kegunaan dia, kita nak setting aircon kita. Okey lah, contoh sekarang ni kita nak aircon untuk sejuk angin ni, sejuk ni kita set dekat 3 bar. And then yang blower ni kita setting dekat 2 bar lah, 1 bar ataupun 2 bar. Okey, contoh kita dah setting, and then kita tekan lama, and then dia dah save. Dia dah save dah. So dia akan set memori aircon kita ni untuk kita punya setting lah. So katakan kalau korang rasa sejuk, and then korang letak kat satu, bila malam nanti korang akan letak dekat satu lah kan. So bila pagi korang dah bangun kerja, nak pergi kerja, korang macam rasa panas, and then korang tekan balik yang korang setting tu. Dia akan save yang macam mana korang setting sebelum ni. Okay, katakanlah yang ni korang punya setting, and then katakan korang nak setting lain. Yang ni mungkin korang nak setting untuk petang, untuk siang hari. Yang ni korang mungkin nak setting untuk malam. So untuk siang hari korang setting tinggi sikit lah, sebab panas kan. Korang tinggi sikit setting, and then korang save untuk memory 1. And then untuk malam pula korang rasa sejuk, so korang letak 1 bar. Ni 2 bar lah. So korang tekan 2. So bila korang dah off pun, korang tekan balik M1, dia akan setting balik apa yang korang setting. M2 pun sama juga. Macam tu lah guys. So untuk kegunaan korang dah tahu. So lepas ni korang nak tahu apa lagi korang tak tahu, korang just komen kat bawah apa lagi korang nak tahu. Okay guys, so untuk Ativa ni memang ada stok guys. Yang saya berada dalam ni untuk dalam Ativa F1. So yang mana berminat untuk beli Ativa F1 ni, korang cepat Roger One ni, sebab sekarang Ativa kita ada ready stock guys. Okay guys, terima kasih.